Pernah tak masa tengah shock coding anda cipta satu fungsi dan tiba-tiba terfikir, mesti benda ni dah ada nama kan? Itulah yang terjadi pada seorang programmer ni yang tanpa sedar telah mencipta semula satu algoritma isihan yang sangat klasik. Jom kita selami dilema pengekut ni. Okey, ceritanya bermula di Reddit. Seorang pengguna dengan nama Fragrant@9851, dia kongsi satu fungsi isihan yang dia dah buat. Dia rasa macam, mustahil tak ada orang lain pernah terfikir cara macam ni. Dan tekaan dia tu memang betul. Ini satu momen yang biasa sangat dialami oleh ramai developer bila mereka belajar. Inilah kod yang dia tulis tu. Cara dia berfungsi macam ni. Dia ambil nombor pertama, lepas tu dia bandingkan dengan setiap nombor lain dalam senarai tu. Kalau nombor pertama tu lagi besar, dia tukar tempat. Dia ulang proses ni untuk semua nombor dalam senarai. Bunyinya macam familiar kan? Rasanya ramai yang akan terus teka satu nama yang sangat popular. Apa agaknya tekaan pertama anda? Kalau tanya 10 orang, mungkin 9 akan jawab bubble sort ataupun isihan buih. Betul tak? Ia kan algoritma isihan yang paling asas yang selalunya kita belajar dulu sekali. Tapi betul ke logik kod tadi tu sama macam cara bubble sort berfungsi? Jom kita tengok. Konsep bubble sort ni sebenarnya simple je. Dia cuma peduli pasal jiran sebelah dia. Bayangkan satu barisan nombor. Dia akan tengok dua nombor pertama. Kalau salah susunan, dia tukar. Lepas tu dia beralih ke pasangan seterusnya. Dan seterusnya. Perlahan-lahan, nombor yang paling besar tu akan terapung atau menggelegak sampai ke hujung macam buih dalam air. Okey, tengok contoh ni. Mula-mula dia bandingkan 46 dengan 35, tukar. Lepas tu 46 dengan 57, tak perlu tukar. Lepas tu 57 dengan 22, tukar. Dia buat kerja sikit-sikit satu pasangan pada satu masa sampai nombor paling besar tu 57 sampai ke tempat yang sepatutnya di hujung sekali. Jadi nampak tak kuncinya kat sini? Bubble sort hanya, dan saya ulang, hanya menukar item yang duduk bersebelahan. Tapi kod asal daripada Reddit tadi, dia ambil satu item dan bandingkan dengan semua item lain. Logik dia dah lari. Jadi kalau ini bukan bubble sort, apa nama dia sebenarnya? Sekarang, tiba masanya untuk kita bongkar jawapan sebenar di sebalik teka-teki pengekut kita ni. Algoritma yang dia cipta tu memang ada nama dan ia juga salah satu algoritma klasik dalam sains komputer. Dan jawapannya, seperti yang disebut oleh seorang lagi pengguna Reddit, kod Tinkerer, ia adalah selection sort ataupun isihan pilihan. Nama dia sendiri dah bagi clue besar tentang cara dia berfungsi. Dia akan pilih item yang paling kecil dalam setiap pusingan. Kalau bubble sort tadi macam orang yang cuma tengok jiran sebelah, selection sort ni pula macam seorang penyelia yang teliti. Dalam setiap pusingan, dia akan imbas ataupun scan keseluruhan senarai yang belum diisih tu. Matlamat dia satu je, cari mana satu nombor yang paling kecil. Cara kerjanya memang berbeza. Tengok ni, dia akan scan seluruh senarai. 5, 3, 1, 2, 4. Dia jumpa yang paling kecil ialah 1. Lepas tu dia buat satu pertukaran saja. Dia tukarkan 1 dengan nombor di petak pertama, iaitu 5. Selesai. Nombor 1 sekarang dah ada di tempat yang betul dan dia tak akan usir dah nombor tu. Okey, kita dah kenal dua watak kita. Bubble sort si pengocok jiran dan selection sort si pencari yang sistematik. Sekarang, jom kita letakkan kedua-duanya bersebelahan dan tengok perbezaan mereka dengan lebih jelas. Jadi, nampak kan beza style kerja diorang? Bubble sort ni, kerja dia buat banyak pertukaran kecil, sikit-sikit, macam mengocok daun teruk. Selection sort pula lebih strategik. Dia cari dulu target dia, lepas tu dia buat satu pertukaran yang mantap untuk letak target tu kat tempat yang betul. Jadual ni lagi jelas. Cuba tengok baris pertukaran setiap pusingan. Kat sinilah kita nampak beza paling ketara. Bubble sort mungkin buat banyak pertukaran dalam satu pusingan, tapi selection sort, dia cuma buat satu je. Dari segi jumlah pertukaran, selection sort jauh lebih efisien. Baiklah, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kita nak pening kepala pasal dua algoritma yang simple ni. Jawapannya ialah konsep di sebalik cara kita menyusun atau mengisi data ni adalah tulang belakang kepada hampir semua benda yang kita buat dalam dunia digital. Cuba fikir, setiap kali anda scroll Shopee atau Lazada dan tapis produk ikut harga termurah, itu adalah proses isihan. Bila anda tengok penyata bank yang tersusun ikut tarikh atau bila komputer anda susun fail ikut abjad, semua tu guna algoritma isihan. Ia menjadikan maklumat lebih berguna dan mudah untuk kita cari. Okey, ni bahagian teknikal sikit, tapi jangan risau. Dalam sains komputer, kita ada cara untuk ukur kecekapan satu algoritma. Namanya notasi Big O.
Kedua-dua bubble sort dan selection sort ni jatuh dalam kategori yang sama, ON kuasa 2. Bunyi macam canggih, tapi maksudnya sebenarnya sangat penting. Maksud ON kuasa 2 tu macam ni. Kalau anda gandakan saiz senarai, masa yang diperlukan untuk isi akan jadi 4 kali ganda lebih lama. Kalau anda gandakan lagi saiz senarai, masa akan jadi 16 kali ganda. Jadi, untuk data yang sikit, tak ada masalah. Tapi bayangkan nak isi sejuta data. Ia akan jadi sangat-sangat perlahan. Sebab itulah, walaupun ia bagus untuk belajar, ia jarang digunakan dalam aplikasi dunia sebenar. Ini membawa kita kembali kepada cerita asal kita. Pengatur cara di Reddit tu berjaya menemui semula selection sort, satu pencapaian yang hebat. Tapi kalau dia perlu isi data dari seluruh pengguna Reddit, algoritmanya takkan mampu tampung. Di sinilah kita perlukan gergasi-gergasi sebenar dalam dunia isihan, macam merge sort dan quick sort. Tapi, itu cerita untuk hari yang lain.